Hai, terima kasih kerana menonton Aspira Review Channel. So, untuk video kali ini, aku nak kongsikan dengan korang pendapat dan pengalaman aku sebagai seorang yang dah kerap buat presentation dari zaman universiti sampailah ke alam pekerjaan. Kebanyakan presentation yang aku buat ni memerlukan aku untuk siapkan dalam masa yang singkat. Kemudian lepas settle satu slide, satu presentation, kena buat lagi presentation lain. So aku bukan nak komplain, aku just nak korang dapat faham sudut pandangan real world user macam aku. By the way, dalam video ni aku akan bandingkan antara PowerPoint dan juga Canva. So aku merupakan subscriber Canva Pro. So aku dah guna selama 6 bulan. So aku boleh kongsikan lah apa kelebihan, kekurangan, perbezaan antara kedua-dua apps ni. Okey, kita mulakan dengan Canva. Canva ni dah ada dua versi, iaitu versi free dan juga pro. Perbezaan utama dia ialah akses kepada grafik-grafik dan juga template premium. Kalau korang subscribe pro, korang akan dapat banyak template-template premium yang korang boleh pakai and memang nampak professional dan juga clean. So kalau korang nak sediakan slide cepat tapi dalam masa sama nak nampak lawa, korang gunalah Canva Pro. So, apa yang aku boleh nampak, Canva ni dia sesuai untuk korang yang bukan professional designer. Kedua, nak siapkan slide dalam masa yang cepat. Dan ketiga, korang boleh akses Canva ni dekat mana-mana device. Macam tablet, PC dan juga mobile. Okey, sekarang kita beralih kepada PowerPoint pula. So, kalau korang subscribe kepada Microsoft 365, korang akan dapat satu suite daripada Microsoft dan PowerPoint ni adalah salah satu daripadanya lah. So PowerPoint ni memang didesain khas untuk menyediakan presentation punya slide. Aku dah guna PowerPoint ni dah bertahun-tahun and then memang aku rasa PowerPoint ni dia punya tools dia memang dah lengkap. So kenapa aku cakap macam ni? Sebab first, PowerPoint korang akan dapat full control pada animation, transition, design layout. Kedua, kalau korang yang jenis nak buat objek muncul by click, korang boleh buat dekat sini. Dan ketiga, kalau korang jenis yang akan masukkan audio, hyperlink ataupun nak jadikan slide tu interaktif, dekat PowerPoint je boleh buat. Canva tak boleh. So aku bagi contoh ini real life problem ataupun isu yang aku hadap dengan Canva. Bila engkau susun audio atau maksudnya korang buat slide, korang masukkan, insertkan audio and then tiba-tiba lepas tu korang add slide dekat awal presentation, dia punya timing memang akan lari. So kedua, kalau macam contoh korang nak buat satu slide presentation and then dekat situ ada banyak-banyak objek ataupun korang nak munculkan satu persatu by click, dekat Canva dia a bit susah sikit, sebab dia more to time based. Bukan macam PowerPoint. PowerPoint dia based on kita punya action lah. So that's why aku rasa PowerPoint ni kelebihan dia lebih sikit kepada Canva. Kiranya korang betul-betul nak dapat full utilize slide punya control lah. And then satu lagi, PowerPoint dan Canva ni dia tak 100% compatible with each other. Dia memang, contoh Canva korang boleh export file tu ke PowerPoint. And then PowerPoint pun boleh juga masuk kepada Canva punya ekosistem. Tapi dia memang akan lari dari segi format, dia punya text, background ataupun design dia memang akan lari. Dia boleh, cuma bila korang tukar ataupun nak transfer dia punya file tu, korang kena susun balik lah. So kat situ agak susah bagi aku, menyusahkan sikit dia punya proses untuk aku menyediakan presentation slide. Jadi sekarang aku nak buat kesimpulan untuk setiap app masing-masing ni, apa kelebihan dia. So untuk Canva ni, kalau korang ni jenis yang nak siapkan slide dalam masa yang singkat, cepat, Canva adalah pilihan terbaik. Kedua, kalau korang nak dapatkan akses kepada template-template ataupun design-design yang profesional, yang cantik ataupun grafik-grafik yang mungkin unik, dekat Canva korang boleh dapatkan. Ketiga, kalau korang nak guna ataupun nak akses apps selain daripada dekat PC, korang nak pakai kat tablet, dekat phone, Canva boleh sebab dia adalah cloud based ataupun web based. So sebab tu korang boleh akses dekat mana-mana device. Dan yang keempat, kalau korang tak mahir sangat kat graphic design ataupun maybe creativity korang tak sehebat orang-orang yang, yalah, macam aku pun, aku tak ada pun hebat, tapi nak dapatkan full control dekat Canva, dia agak kurang dekat situ. Sebab Canva memang build untuk fast and then easy punya user experience. So summary untuk PowerPoint pula, first dia memang dibina untuk presentation. Dekat PowerPoint juga ada tools yang sangat advance untuk animation, untuk transition, gradient. Dia punya control dia tu lebih sikit berbanding dengan Canva. Ketiga, PowerPoint ni the best sebab dia boleh gabungkan dengan software-software Microsoft yang lain macam Word, Excel. Korang boleh copy paste dia punya file dia tu ataupun dokumen tu dekat mana-mana. Simple, kau copy paste
semua boleh. Kalau Canva, korang tak boleh buat benda ni sebab dia just ekosistem dia sendiri sahaja. So, dan yang terakhir, untuk korang yang selalu buat kerja-kerja formal ataupun yang untuk company punya ke kerja punya environment, menggunakan PowerPoint ni lebih mudah sebab korang punya viewer sendiri akan rasa beza dia lah. And then sebab Canva ni kalau korang present ataupun like gunakan daripada Canva ni, orang boleh tahu okay ni guna Canva ni. Design ni sebab kadang-kadang dia rotate walaupun dia design yang professional, yang nampak premium apa benda semua, tapi sebab orang-orang yang dah biasa pakai Canva ni, dia akan nampak oh dia buat daripada Canva je. Faham tak situasi dia? Dia lebih kurang macam tu lah. So kesimpulannya, setiap apps ni dari kelebihan yang tersendiri. So Canva ni direka untuk mereka yang nak inginkan hasil yang cepat dan cantik, dan PowerPoint pula direka untuk mereka yang perlukan ataupun nak kembangkan kreativiti presentation dan nampak profesional. So korang boleh gunakan kedua-dua apps ni ikut keperluan dan situasi yang sesuai lah. So kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang boleh like dan share kepada kawan-kawan korang yang mungkin tengah dalam dilema sama ada nak buat presentation ni menggunakan Canva ataupun PowerPoint. Dan aku nak tanya korang juga, korang ni sebenarnya team Canva ataupun team PowerPoint? So maybe ataupun korang ada guna apps-apps lain untuk preparekan presentation, korang boleh share dekat video ni. So terima kasih kerana menonton, and jangan lupa support SPRA Review channel. Bye bye.